macam semua tahulah, jadi bila kita meninggal dunia, memang orang Islam ni kita tertakluk kepada faraid lah. Maksudnya harta-harta yang ada tu memang kena dibagi ikut faraid. Jadi kalau ikutkan faraid, saya ni dengan arwah memang tak ada anak lelaki. Jadi tahulah bagian faraid tu kalau nak kira memang akan pergi kepada adik-beradik dia, ibu dia yang masih hidup. Tapi alhamdulillah saya rasa walaupun saya berpisah dengannya, hubungan kami baik. Dengan family dia pun saya baik, tak ada masalah. Jadi saya rasa sebab itulah mereka pun nak ambil kira jugalah, saya anak-anak saya masih kecil, masih panjang perjalanan hidup dia, dan saya pun perlukan dana juga untuk besarkan anak-anak ni. Jadi they have decided that they don't want anything daripada harta yang ada tu. Jadi dilepaskan semua hak mereka, dibuat perjanjian muafakat, dokumen yang sah lah di mahkamah, jadi diorang takkan tuntut apa-apa pun. Kalau nak ikutkan lah, saya ni antara yang bertuah sebab saya dapat keluarga mertua dari syurga lah bagi saya. Mudah, mereka bantu saya sampai sekarang. Tapi tak semua orang bernasib baik. Kalau biasa kita dengar lah, biasanya bila berlaku aja kematian, adik-beradik, ibu ayah pun kadang-kadang awal-awal lagi dah mula minta faraid. Sedangkan kalau masa tu orang yang ditinggalkan masih lagi bersedih, masih lagi tak boleh berfikir, tapi belum apa-apa diorang akan gunakan tak nak arwah terseksa, nakkan harta faraid tu diselesaikan cepat-cepat. Tapi biasanya orang kita ni dia tak nak tengok lupa yang sebelum bahagian faraid tu diagihkan, dia kena tengok harta apa hutang yang dia ada, hutang dia dengan Allah, hutang dengan manusia, dengan kerajaan ke apa-apa, itu perlu diselesaikan dulu baru boleh dibagi kot faraid. Dan entah kan kalau dah tolak-tolak mungkin tak ada apa pun nak ditinggalkan dah untuk difaraidkan.